Nasi kandar 2 bungkus. Kuah campur banjir pedas kurang manis. Berasa banjir-banjir. Apa lah? Kuah campur banjir pedas kurang manis. Itu je. Sama nyok sikit. Sama nyok sikit ya. Yes. Okey. Mantap. Hey guys, Assalamualaikum. Syirah di sini. Kasih terima satu kali. Syirah. Jadi merupakan episod yang ke-27. Episod 7 kan? Episod yang ke-27. Episod yang ke-27 kita terjah nasi kandar sekitar Lembah Kelang. Ini adalah suggestion daripada TikTok. Dia suruh kita pergi nasi kandar Haji Said. Kat sini specialnya dia ada sambal nyok tau. Itu yang aku paling suka. Jom kita rasa. Dia punya ayam bawang. Tapi ayam yang goreng dia biasa, ayam rempah. Jadi kita ambil ayam bawang. Ayam bawang je. Kita buka. Kalau kita tengok dia punya rating dia adalah 4/5. Okay, tinggi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dia punya kuah kari dia ni bukan jenis kuah kari yang masin. Dia kari berlemak. Lepas tu ada masin-masin sikit ujung dia. Macam biasa kita ambil bendik, kubis, sambal nyok dan ayam bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Firstly kita gaulkan dulu nasi. Nasi dia tak banjir ke? Aku tadi macam nampak banjir dia buat. Dah sedap. Dia punya kuah campur dia ni tak sama dengan kuah campur ke kedai-kedai lain. Ini dia lebih kepada kari dal macam tu. Sedap tak? Makan nasi saja pun dah sedap. Kuah dia jenis berlemak kari kacang dal macam tu. Tapi pada masa yang sama, dia tak terlalu manis, dia tak terlalu masin. Just nice kuah dia. Kau ambil dia punya sedap-sedap bawang tu sikit, okay? Sedap. Sedap. Ayam bawang dia pun tak terlalu manis. Dia just nice je. Terasa caramelized onion dari situ. Kalau ada lebih kasih sikit Pak Haji ke sesuatu rasa, lagi sempurna gila. Tu cuba dia punya sambal nyok. Ini merupakan adalah kedai ketiga dalam episod 27 ada sambal nyok. Sambal nyok dia tak berapa heavy. Dia macam mild tu. Sambal nyok ni dia sedap gaulkan sekali je. Sebab dia tak heavy. Sudah dia naik sedapnya. Aku suka kedai ni. Sedap. Pedas dia makin naik kan. Ini sebabkan sambal nyok tu. Kenapa orang kata lelaki makan nampak sedih? Kenyang sudah. Dan ya guys, sudah sampai sini saja korang-korang je aku makan nasi kandar untuk episod 27 ni. Kalau korang ada episod untuk 28, drop komen kat bawah, okay? Bagi aku, yes, okay nasi kandar dia ni. Sedap tak? Pedas dia, kau ambil sambal nyok. Makin naik pedas dia. Bye, tata je tu.